Jom video seterusnya. Ini. Okey. Sini sekali. Okey, kaki kanan ni ke depan. Kaki kanan ke depan. Okey, ikat ke belakang ni sesedap. Okey, ni bola. Okey, ikat ke belakang. Pegang macam tu kan. Okey. Dia akan drop. Dia tak boleh drop kat sini. Dia tak boleh drop. Dia drop dia dekat sini. Kontak bola dekat sini. Dia drop. Nanti Anik akan pukul daripada bawah. Dia atas ni dah advantage. Daripada bawah ni nanti macam ni. Saya akan drop bola kat sini. Nanti kat sini depan tu. Lepas tu bola kena kan. Tangan ke belakang. Follow through. Okey, tengok contoh. Okey. Tengok drop. Tak boleh drop kat sini tau, tak boleh. Dia mesti dia ke depan. Okey, bila drop jatuh, okey. Naik pukul terus macam tu. Raket tak boleh stop. Maksudnya jangan stop. Raket pukul stop macam ni jangan. Mesti terus. Sama ada macam ni ke macam paling slicer macam ni lah. Ni saya slicer, paling slicer. Okey. Lagi kita ikat ke belakang. Langkah ni sesedap langkah lah. Sedap kita nak pukul, sedap ni langkah ni. Kita sedap pukul. Kalau tak sedap macam mana nak pukul tak ni. Dia ikat ke belakang semua lagi. Dia drop ke bola. Pelan-pelan pukul ke depan sana. Atas pada net lah. Atas. Okey, lagi. Tarik belakang, dekat belakang. Kalau boleh lagi nak add sikit tangan kanan ni dia nak pukulkan. Dia macam ni, dia tangan kembang. Ni kalau macam ni kan. Macam ni. Tak bola. Tangan kena kembang. Kita ke sebelah kanan. Kita tukar sebelah kiri pula. Sebelah kiri grip, tukar grip yang dekat tu tukar. Macam ni di kanan. Sebelah kiri tukar. Macam ni. Okey. Kaki kanan, kaki kiri pula. Kiri kan. Kau nak pegang dua, kau nak pegang satu. Dua. Saya cakap tadi, saya ajar satu dulu. Satu dulu. Bila drop macam ni. Bila bawah. Ke atas pula, ke atas. Nak bawah, pergi ke atas macam ni. Jangan gini. Ini kembang. Kembang dah. Drop kembang. Okey. Kita sama juga depan juga drop. Sini ni. Dekat belakang. Ni. Macam tu. Itu penting. Tak payah dua, tak payah. Satu je. Pegang dia macam tu. Drop depan juga. Kau ayuh pelan-pelan. Nak lari ke mana? Tak payah. Sini je. Sebab dia satu raket. Tak payah. Kalau jauh, dua raket tak mau. Dia satu raket. Satu raket ayuh yang senang ni. Ni. Ni satu. Macam tu tak mau. Dekat sini tak mau. Kau drop ni tak boleh. Dia satu raket. Ni kan hayun kita satu raket. Kan hayun satu raket. Kau jangan drop kat sini. Orang macam ni tak mau. Atau kau drop jauh. Dekat tepi. Macam ni tak mau. Dia dekat. Satu raket dekat. Okey. Drop. Atas. Pelan-pelan. Itu dia laju. Dekat atas tu bawah dulu. Dia ada bawah. Kalau di bawah dia ada. Atas di bawah. Ni tu. Di depan. Itu asal tu je dulu. Dua tu yang kau ajar sampai pandai. Lepas dia kau drop je dia dah mahir. Masuk mahir sampai ada lagi tak kena. Nanti orang yang tak pandai nanti dia banyak tak kena nanti betul tak? Kau kena buatlah bagi banyak kena tu. Mana dia mesti synchronize hayun raket dengan bounce bola. Kau kena menajar dia lah maksudnya. Itu asas tu, yang itu pun kalau kau dah ini okey. Okey, itu forehand dan sebelah kanan dan bola backhand sebelah kiri dah kita ajar. Mudah-mudahan dapat humble Hanif buat. Humble Tennis Academy insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, nantikan next video. Ingin daftar Super Humble Tennis Academy boleh tekan link kat bawah. Ada free gift. Raket dan jualan harga murah.